Oh. Ni ada lubang, tapi tak tahu lubang apa ni. Kita slow aja ya, saudara. Test saja ni. Tak tahu kita ni. Apakah ada ibau di sini? Tapi kulit banyak, saudara. Kulit. Ni kulit ibau, saudara. Kadang-kadang dia tak nampak juga lubang, saudara. Ha ni. Ni macam gini lubang ibau juga ni. Ha ni lubang ibau. Tapi tak tahu kita ya. Ha ni macam gini lubang ibau ni. Biasa ya, saudara. Ni try saya celuk lah. Bismillah. Saya celuk dan ada tak ni? Oh, alhamdulillah, saudara, ada. Mantap ya. Ada, saudara. Ni kita nak tengok ibau. Dapat lagi ya. Ni kita test cari yang lain lagi. Ibau sini melimpah, saudara ya. Tapi tergantung orang bisa cari tak kalau di sini. Kalau orang pandai cari ibau, bisalah. Ha ni lubang dia ni. Oh. Macam-macam. Entahlah. Kalau orang pandai ya, saudara, pandai cari dia. Kalau tak pandai tidak, saudara. Ada juga kadang-kadang orang pakai pemarit tu, saudara. Kita tahu pemarit tak? Ni kerang bambu, saudara ya. Kerang bambu. Ni kerang bambu. Oh, dia, saudara. Ni lawa ya, lubang ibau ya, saudara ya. Kita selok lubang dia memang, saudara ni. Lubang dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Tapi, saudara, tangan saya, saudara, secepit. Kita bongkar dulu kayu ni. Tangan saya sejepit. Okey, ada ni. Ada. Okey, alhamdulillah. Dapatan yang kedua ya. Lumayan juga ni. Ni yang pertama tadi yang dapat 2 biji dah. Lumayan juga ni. Okey. Ni macam-macam ada juga ni lubang ni. Dia pakai tarik ni. Kadang-kadang lubang ibau dia pakai tarik, saudara. Kadang-kadang jumpa ada tarik, ada tidak. Awak pun payah ni. Okey. Okey. Dia tak ni. Kamera terbalik-balik, saudara. Lubang dia bagus, saudara. Tapi itulah, nak pandai-pandai nak kita cari dia. Aduh. Sakit, saudara, jangan. Dia jelah bakau. Jelah kayu dia. Aduh. Okey, saudara. Alhamdulillah ya, dapat ya.